Trivia ke laut. Apakah laut berhampiran Malaysia? Laut Cina Selatan. Yes, Laut Cina Selatan, South China Sea. 1-0. Apakah pergerakan naik turun paras laut? Selalu kan air kita dia ada lagu tu. Ombak. Okey, air Air pasang. air pasang. Air pasang surut lah. So tides in a way tides lah. Okay. 2-0. Okey, apakah ombak besar akibat gempa bumi? Tsunami. Tsunami. 1-2. Apakah alat mengukur kedalaman laut? Start daripada huruf S. Selalu you nampak dekat boat kan, diorang ada satu skrin tu. Boleh skip tak? Skip boleh? Okay. Sonar. Oh. Apakah haiwan laut terbesar? Whales. Whales. Spesifik sikit. Blue whales. Blue whales, yes. Dua sama. Okay, tadi laut kan, haiwan laut terbesar kan? Okay, apakah ikan terbesar? Shark. It's a type of shark, tapi kita spesifikkan lagi. Itu movie tu apa? Meg. Bukanlah, itu prehistoric kan. Okay, ada orang sebut dah tadi kat tepi-tepi tu, ada orang sebut tadi. Whale shark. Yes, whale shark. Lambat lah, so dah siap lah. 3-2. Apakah haiwan laut yang menghasilkan mutiara? Apa tu? Tahu. Not getting it. Start daripada huruf O. Bahasa Inggerisnya O lah. Bahasa... Oyster. Yes, oyster. Ui. 4-2. Apakah ikan yang menghasilkan elektrik? Eels. E-E-L. Eel. Yes, tapi Apa? kena full kan nama dia. Betul lah yang tu, tapi ada kat depan dia sikit. Electric eels. Yes, electric eel. 3-4. Apakah habitat pokok bakau dipanggil? Fire. Hutan pokok paya. Dia ada, kalau bahasa Melayu dia ada sambungan tu. Fire bakau. Siapa sebut? Dia sebut dulu kan. Okay. 4 sama. Apakah skala mengukur keasidan laut? pH. pH. Yes. 5-4. Alright.